Korang tahu tak? Kopi yang kita balun hari-hari ni pernah dicop sebagai minuman syaitan. Tak tipu kisah dia start kat Ethiopia. Ada mamat pengembala ni perasan kambing dia lepas makan satu biji beri terus melompat semacam. Jadi hai, macam member kau lepas minum ketum. Bila mamat tu bawa pergi biara, orang kat sana terus mengamuk. Diorang cakap, ni sihir. Terus campak dalam hati. Sekali, naik bau wangi satu bilik. Terus diorang cakar balik biji tu dari abu. Kisah tuang air panas. Settle, itulah kopi panggang pertama. Kalau ikut sejarah legit, ahli sufi dulu import kopi dari Ethiopia. Minum nak bagi mata celik waktu malam berzikir. Tapi, bila sampai Eropah, padri Kristian panggil benda ni invensi syaitan. Sekali Pope try seteguk, dia terus cakap, sedap gila benda ni. Rugi bagi diorang je minum. Kat Amerika pula, kopi sampai bawa masuk secara curi. Masa revolusi, diorang boykot teh British. Terus semua orang pivot minum kopi. Kiranya, lepak kedai kopi dulu boleh guyangkan kerajaan. Macam saya, tak mainlah kopi kena tapis-tapis leceh ni. Saya suka freeze-dried. Tiap tagi, wajib nak cari balik otak saya yang tercicir. Nak faham isu geopolitik. Tapi jujurlah, kopi biasa ni kadang bagi kick. Lepas tu, drop balik. Fokus tak lama. So, saya tukar. Saya minum Binergy. Kopi ni bukan setakat bagi tenaga. Dia support fokus dan stamina harian sekali. Kafein pun lebih rendah. Jadi tak adalah minum kejap lepas tu berdebar atau crash. Minum pagi, rasa lebih steady. Nak kerja lama pun boleh tahan. Kalau kau jenis busy atau selalu rasa otak blur, ini memang ngam. Kalau nak try, Binergy ada kat Beg Bunin. Jangan buat-buat tak nampak.